Okay, Assalamualaikum and very good day, everybody. Today we are going to go for chapter 5, risk management and life insurance. Actually, not only life insurance, all kind of insurance that related to personal needs in the future lah. Okay, so the first one, we going to go for the risk management. What is risk? How to manage the risk? And then we go all kind of insurance related to personal needs later on. And the reason why and justify why you need those insurance if related. Okay, we will go for the introduction concept and principle first, then maintenance funds and type of insurance lah. All the insurance and our Sharia compliance products such as Takaful and the comparison of it. Okay, what is insurance? Insurance is a protection. So insurance protection against possible financial loss. So if you go for this definition, it is specifically specified that possible financial loss. So it means that the compensation we will earn if we participate in the insurance or contribute into the takaful or insurance, we will be compensated by money or some kind of any economical compensations, and not of if we broke our hand then we get a new hand, not that. So kalau personal accident for example, kalau kita cedera ke apa, kita boleh dapat tubuh baru yang tapi but the compensation will be cover all the financial cost for the medical treatment. If kalau kita berkaitan dengan all the general insurance, so let's say we have made an accident and our car have damage due to the accident, so the repair will borne by the insurer or the insurance company that we participate on, or the insurance company gonna pay for the price of the car if we have total loss, means that somebody stole it or it totally damaged. So it give you peace of mind. One of the benefit, of course, if you have protection, you should become less worry and less fear. Yeah, the fear and worry is there, but you have less. Okay, the insurance company, or we call it insurer, is a risk sharing firm. So it means that we share our risk or possible uh, negative outcome in the future, negative or bad outcome in the future with the insurance company for bearing any of the losses that possibly occur in the future. Kita berkongsi risiko dengan syarikat insurance. Alright, people purchase policy and the firm assume the risk fee called premium. So the company will share the risk, will bond all the compositions of payment of bills later, but we have to pay premium. We pay monthly or yearly fees for insurance, we call it premium. Bayar bulan-bulan, bayar tahunan. So kita akan tengok what is the premium for our insurance related. Okay, concept of insurance. Concept of insurance is easy. Okay, large group of people with similar risk. So ramai-ramai ada risiko yang sama, yang tidak berbeza, membayar premium. You pay to the insurance company some amount of money periodically. Means that you pay it monthly or yearly. Then the insurance company pull the money, kumpulkan into the dana fund, and someone in your group, not your
WhatsApp group or your class group, the group that participate. Let's say everybody participate in one kind of insurance, medical insurance, let's say, semua ambil dengan AIA. So everybody in AIA Takaful is the member of the group, and one particular person in that group suffer a hardship. So the insurance gonna pay the compensation to the unlucky person. In that group only, bukan pada orang-orang di kumpulan yang lain outside of the group. Bukan di tepi jalan yang susah tu. No. The people who also pay the premium. Tak baik bagi pada sebarangan orang. So it actually is a group of people that collect the money and managed by insurance company to pay compensation if anybody inside the group have hardship. Or we call it suffer the unlucky events. Contohnya apa? Kereta kena curi, accident, and then go to the hospital, have health issues, the house fire or burning, all those things. So we have specific insurance or takaful to manage the risk. This is the principle of insurance. Before we go for the principle of insurance, let me emphasize that the insurance only taken if the risk not yet become reality. Means that the risk is still risk. Okay, back to the definition of risk. Apa maksud risiko? Kalau kita understand, risiko is mean that something negatively or adverse condition would likely to happen in the future, but not yet happened. So we don't want it to happen. Kita tak, kalau boleh, seboleh-bolehnya tidak mahu ianya berlaku, but then it might be happening. Contohnya kita rasa kita sihat, tak sakit, tak perlu masuk hospital. But ada tak possibility another 20 or 30 years or 40 years kita akan masuk hospital within that time, or next 4 days or 5 days? There's a possibility because we are only human, right? So that's why people take insurance or takaful to cover the risk. Cover the risk. But not yet happen, but possibly happen in the future. So what if we taken the insurance after the risk have become reality? Means that it's not a risk anymore. Bukan risiko lagi. That's why some of the insurance rejected the claim because somebody falsifying or fraud or misrepresentation inside the documentation of declaration waktu ambil insurance atau participate dalam takaful. Dia belum berlaku lagi. So that's why insurance is needed. You tak boleh ambil insurance lepas rumah terbakar atau kereta dah kena curi. Sebelum itu berlaku. Okay, this is some of the principle of insurance. Actually, principle of insurance have 6, 7 like that. So number one principle of insurance, you call it insurable interest. Ini you have to know. So this is insurance principle, means that without this insurance cannot be cannot be called insurance, is called derma or something else. All right. Insurable interest means that you can only claim, or you can only asking the insurance company to compensate if the assets or it's the subject matter, you yourself, your body or something, your car, is yours. Maksudnya apa? Kereta tu atas nama anda, kereta tu kena curi. Baru anda yang boleh tuntut. Kalau kereta tu atas nama orang lain, even your parents or your brother or sister, it doesn't have insurable interest with you, so you
You don't have the rights to claim of anything. It's not your subject matter. They must have relationship with our ownership. Okay, that one is your interest. Number two, utmost good faith. This one is a declaration. You have to disclose. The act of disclosing all material facts. Segala fakta perlu diberitahu semasa you sign the policy when you take the insurance. Almost goes free. You have to tell if you have diabetes, if you have high blood pressure, if you have already have some cancer and something lah. You have to declare it first. You are smoker or not smoker. That's what have to be declared. If you not declare, someday if you are having the trouble, means that you need to go to hospital because of you are smoking and then you have lung cancer. Later, tak simpang. So the insurance can reject your claim because you not disclose all the information regarding yourself, the subject matter. Itu penting. Kena declare. Adakah insurans tidak akan cover kita kalau kita declare all the sickness yang kita already have? No. It will cover all the other parts of the body that does not yet affected with the sum of any medical problem. Maksudnya badan lain yang sihat lagi kan, mungkin ada masalah let's say peranakan. Means that syarikat insurans tak akan cover bahagian peranakan lah. But then masalah lain, cancer ke apa yang occur later on, tak simpang. So syarikat insurans akan cover. That's why perlu declare. This dipanggil the duty of disclosure. Utmost good faith kena beritahu semua maklumat upfront sebelum you sign. Next, contract of indemnity. Ini kontrak pampasan ataupun pembayaran. Claim anda panggil kan, kita panggil claim. This one is pampasan. So kontrak ini boleh ada macam-macam jenis. Nombor satu, paling biasa adalah bayar cash lah, payment. And then sometimes repair. Kalau kereta accident ke apa ke kan, dia boleh hantar dekat dia punya panel dan di repair seperti sebelum rosak. Dan akhir sekali replace, gantilah parts yang rosak. Kata hilang, itu pun dia boleh buat juga dalam kontrak indemnity, pampasan lah. Contribution. Syarikat insurans ni biasanya kita boleh ada satu sahaja. Jika ada dua, syarikat insurans tidak akan bayar berganda. Contohnya anda ambil insurans takaful ikhlas untuk anda punya MyV. Kemudian ambil juga dengan Kurnia. So kereta anda kena curi. Jadi anda tidak akan dapat 2 biji MyV yang baru lah. Mereka akan berkongsi untuk membayar satu sahaja. That one is contribution. Contribution adalah agihan pampasan. If you have more than one insurance, it covered your subject matter. Kereta contohnya. Yang boleh ambil lebih, macam mana dapat untung? Contohnya hibah ataupun kematian. You ambil syarikat insurans banyak-banyak yang cover kematian you, boleh lah. Ambil, contohnya ambil satu dengan Prudential 1 juta, ambil lagi satu dengan apa-apa syarikat insurans lagi 1 juta. So bila you mati dapatlah 2 juta, bukan you dapat lah. That one boleh. For other things, general insurance, kereta ke, rumah terbakar ke, apa semua tu tak ada. Only pampasan yang anda layak dapat saja. Anda takkan dapat berganda. So contribution is agihan pampasan untuk anda dapat jika ada lebih satu syarikat insurans yang akan bayar. Subrogation, anda melepaskan hak tuntutan apabila anda telah mendapat tuntutan lain. Macam mana contohnya? Katakan anda membawa emas dalam kapal terbang, dilindungi oleh syarikat insurans anda, and then ia juga dilindungi oleh syarikat penerbangan. Jadi apabila anda dah hilang emas tersebut, anda tuntut dengan syarikat penerbangan.
Adakah anda boleh tuntut dengan syarikat insurans lagi? Tidak boleh. Jadi anda lepaskan hak itu, syarikat insurans akan tuntut dengan syarikat penerbangan akan tuntut daripada syarikat insurans anda. So anda lepaskan hak anda lah. Itu dia panggil subrogation. Akhir sekali, proximate cause, immediate or effective cause that leads to an event. Yang ni agak teknikal. Sesuatu yang berlaku akibat mungkinlah sesuatu yang kurang ataupun defect dan menjadi sesuatu yang negatif lah. Contohnya apa? Wear and tear. Contohnya kita pakai brake, lama-lama brake habis, and then dia akan lead to accident lah. Macam tu proximate cause. Maksudnya anda tidak boleh sengaja mengada-ngadakan ia berlaku lah. Dia sesuatu berlaku dengan sendirinya. Bukan anda sengaja create. So that principle of insurance. So principle of insurance without it is not insurance lah. It's something else. Okay, this one is family maintenance fund. So yang ni is easy lah, tak ada apa Kalau you have a family next time kan, dah kahwin, ada anak, so you need to calculate berapa nak pakai setahun to maintain. Itu je. Usually satu rumah kita akan pakai let's say kan 50,000 setahun contohnya kan. Jadi you need somehow coverage if you are only working adult, not your wife or your husband. So you need a coverage of 50,000 for your emergency fund in case you're gone. So you cannot replace the income. Itulah maksud dia. So you need to know the expenses. Lain-lain yang ni needs, yang keperluan sahajalah. Macamnya tiba-tiba nak pakai for perkebumian dan lain-lain lah. Biasa orang Islam tak ada isu sangat. Kalau tak ada duit, ada je orang bayarkan. Tapi ada cerita-cerita yang tak bayar tu ada juga sekarang dah timbul. So we need to have this tu juga salary approach means that you kena join. Kalau dekat taman perumahan atau kampung, kita ada khairat kematian RM10 macam tu ataupun RM100 setahun join sahaja kan. Just in case you mati, ada orang nak settlekan. That one, khairat kematian is kind of insurance jugalah. You participate. So kalau tak mati macam mana tak mati, duit-duit tu kan dah disedekahkan kepada orang yang dah mati. Jadi besar pahala you kan. Kalau you reda lah, insyaAllah. Alright. Let's go tengok apa expenses yang keperluan selain daripada apa yang kita tahu kan sebagai seorang yang bekerja kan. Later on funeral cost. This one kalau sebagai orang Islam, I think around 2,000 something lah. Basic bukan nak buat kematian besar-besaran biasa perkahwinan besar-besaran. This one kematian kematian biasa. You need to arrange all the stuff yang berkaitan dengan transportation and burial lah. Nak tanam kan. Semua benda tu lah. And legal fees. Ini nak bayar lawyer. Jika satu lagi ada estate tax. Contohnya anda pernah melepaskan hartanah dan dapat keuntungan di bawah 6 tahun, anda kena bayar cukai. Itu anda mati pula kan. So benda tu akan ditolak daripada pendapatan harta anda yang masih tinggal. Anak-anak tak dapat Anak-anak akan dapat selepas tu lah. Kena bayar cukai dulu walaupun dah mati. Business buyout cost. Ini cerita lain jika ada business. Probate fees. Probate ni jika ada buat documentation lah. Documentation untuk pewarisan harta tu akan masuk topik yang kemudian lah. Kita ada estate planning yang kemudian medical deductibles. Yang ni jika anda ada insurans, sebab insurans tak cukup untuk cover all, so dia ada kena tambah sikit. Emergency fund, kecemasan, mortgage, expenses or rent, kalau ada yang masih menyewa ataupun membayar bank, loan. Kenapalah benda-benda ni ada kan? Kita nak mati dah. Betul, tapi ada yang kita tinggalkan kan, waris. Benda-benda itulah. Jadi benda ni boleh check apa dia punya cerita-cerita yang ada pada masa kini. You can always check in the news. Alright.
memang tak nampak important because at your age tak tu lagi tapi is not wrong to understand now so you are ready better in the future lah. Okay, the first one, life insurance. Kalau life insurance ni dalam Islamic takaful, kita more likely ada personal accident, takaful untuk accident dan khairat kematian, umrah, haji, badal semua tu. Dan juga kita ada hibah. Akibat apa? Kematian dan kecacatan kekal. Kecacatan kekal tu kira berapa persen dengan tubuh jugalah, adalah. Dia panggil total permanent disability. Jadi dah tak boleh gerak atas badan. Okay. Life insurance is contract between you and insurance company. You bayar premium for certain of time. The company will pay lump sum as a death benefit after your death. Bila anda dah mati, pampasan tu akan dapat kepada anda punya waris lah yang anda namakan, all the beneficiaries. So jadi kalau kita dah jadi parents, mungkin kita akan ada this kind of needs lah. Okay. Ianya berguna juga jika anda mempunyai pinjaman. Jika anda ada pinjaman, contohnya mortgage ke apa ke kan, anda nak bayar balik, takut nanti dah mati, hutang kan, tak bayar, tergantung roh tu. So, kita fikir long term lah kan, bukan dalam dunia je, selepas itu pun juga. So, life insurance, good benefit there. Tapi kita ada yang Islamic punya, kita tengok later on. General insurance pula. General insurance apa? Yang masuk yang kereta, motosikal, rumah, kebakaran lah, atau banjir, benda-benda tu lah. Bukan yang berkaitan dengan medical atau kemalangan lah. Itu general insurance. Bila anda beli rumah, secara mortgage, biasanya kita ada MRTT, jadi tu kena bayar. MRTT kalau untuk saya dengan wife saya, untuk beli rumah yang almost $500,000, is around 30,000 kena bayar. Jadi spread over the loan. 30,000 dia punya mortgage repayment term takaful. Maksudnya jika anda mati, rumah tu akan dibayarkan oleh bank lah. So burn lah hutang tu. Jadi adalah ahli keluarga tempat berteduh lagi. Macam itulah maksud dia. Okay, reason for having life insurance. Okay, yang paling penting kalau kita cerita pasal personal finance, nampak ni, income tax relief, ada pengurangan cukai. Itu yang paling penting lah. Lain-lain semua saya rasa you boleh fikir kan. Anak ada simpanan, anak-anak boleh belajar lagi, ada family, tak perlulah bergantung dengan orang lain. Tak perlu tunggu faraid. Sebab life insurance akan terus ke account orang yang anda namakan, siapa yang anda paling sayang lah, of course. Jadi dia tak perlu tunggu, dia akan dapat terus dalam masa 2 hari atau 3 hari dengan dokumen yang betul lah, surat kematian, perkebumian dan apa sebagainya lah. Memang dia akan bayar langsam pada tuan yang telah dinamakan. Dia tidak akan boleh diagihkan sebagai faraid. Dia hanya kepada orang yang anda namakan. Sebab tu nama kalau lah Islamic takaful, we call it hibah. Okay, itu life insurance. Reason for having life insurance lah. And life insurance ada 3 jenis. Dia panggil term. Term tu apa? Tempoh. Endowment. Kita akan tengok apa tu endowment. Bahasa Melayu pun endowment juga. Dan whole life. Sepanjang hayat. Ataupun seluruh hayat. Apa bahasa Melayu lah? Tak pastilah. So kita tengok different of the 3 things. Term insurance ni, jika meninggal, dalam tempoh yang telah kita janji dengan syarikat insurans akan bayar pampasan lah. Jika tidak, tidak ada apalah. Jadi kita nak mengelakkan risiko kita tak mampu bayar hutang dalam tempoh tertentu lah kot. Jadi jika mati, so adalah pampasan yang akan dibayar hutang kita, menyelamatkan anak kita atau keluarga kita. So term. Contoh term adalah 10 tahun, 15 tahun. Term perlindungan selama 15 tahun. Jika mati dalam tempoh tersebut, pampasan akan dapat pada ahli keluarga. Yang kedua, whole life insurance. Apa nama whole life dia?
Whole life ni dia different sepanjang hayat. Maksud sepanjang hayat ni anda tentukan tempoh dia lah. Bukan tempoh, sorry. Tahun umur anda. So saya ingin perlindungan hingga umur 80 tahun. That one dipanggil whole life insurance. Mati before, dapat pampasan penuh. Jika tidak mati umur 80 ada sedikit bonus sahaja. They call whole life. Sehingga umur 80 tahun. Sehingga umur 75 tahun. Of course lah, lagi tua lagi mahal lah. Dia punya premium. Bayar bulan-bulan. Okay. Then we have endowment insurance. Endowment ni dia ada fixed maturity plan. 15, 20, 30 tahun hingga 65 tahun. Tengoklah. Kalau ambil awal, muda-muda, baru remaja tu boleh dapat sampai 65 tahun. Alright. Dia ada fixed plan. Dan dia cover, semua ni cover kematian lah. Of course, number one. Number two, dia panggil TPD. Total Permanent Disability. Means that dah tak mampu bergerak lah. Bedridden lah. Kalau boleh gerak lagi separuh badan tu, tak kira lah. Okay, I already describe this. So, premium ni, anda boleh baca, sama juga dengan presentation saya. Okay, kita tengok beza term. Term and whole life insurance. Kod dalam soalan exam ataupun soalan test, dia tanya, apa perbezaan dia? Advantage of term, policy is murah. Dia punya polisi murah lah. Murah tu maksudnya bayar premium bulan-bulan agak rendah. Tapi whole life lagi mahal lah. Sampai umur 80, sampai umur 70. Tapi dia punya kebaikan, kalau term dia tak bayar pampasan lepas, kalau masih survive umur, let's say lepas 10 tahun yang dijanjikan masih survive, atau 20 tahun. Atau yang whole life insurance, kalau tak survive, dapat 40 pampasan. Kalau whole life survive lebih daripada umur 80 tahun tersebut, anda masih dapat sedikit bonus. Itu beza dia lah. Dia tak buat table dalam slide ni. So you have to buat table sendiri lah. Okay, dekat Malaysia ni kita panggil endowment ni biasanya sebagai elemental, sebagai saving plan lah. Kalau dalam bahasa biasa saving plan, tapi kita ambil insurance, ada banyak dekat dalam pasaran. Macam Prudential, AIA, dia panggil savings plans for their retirement ataupun for dia lah, for your children. Savings plan. But actually it's an endowment policy, life insurance. Dia bukan untuk bagi hadiah sangat. Kalau hadiah kita ada hibah. Hibah tu atas kematian atau total permanent disability lah. Kadang-kadang dia cover critical illness juga. So once you diagnose cancer terminal, contohnya cancer stage 5, whatever cancer, and then you have possibility of near death situation, so dia akan bayar pampasan penuh seperti kematian pada anda terus, bukan pada nama yang anda namakan, anda dapat terus untuk perubatan dan sebagainya lah. This one is endowment policy punya benefit. Saya dah explain. Annuity plan atau pension plan insurance. Kalau kat Malaysia ni, saya tak nampak ada lah untuk syarikat yang buat annuity atau pension plan. Contohnya jika anda ambil PRS, Private Retirement Scheme, yang macam EPF tapi dia private, anda akan dapat lansam. Yang ni dia bayar anda sikit-sikit. This one ada dengan government of United Kingdom lah. So my sister-in-law, my brother, dia ada this pension walaupun dia bekerja sebagai private worker. So dia ada pension plan, so the government wajibkan, so dia contribute some money every month. So dia pension pun dia akan dapat every week some money. Tak pastilah saya berapa tapi ada. Okay. Dia konsep dia macam mana? You ambil awal lah this policy,
Let's say pada start umur 20 tahun dah ada pension plan dah. So you contribute some money kepada the insurance company, and then bila you pension, you retire, you will get some money every month based on berapa you accumulate lah, of course. Setiap bulan akan dapat until end of time lah, sampai you meninggal lah. So kalau meninggal awal, so kalau ada balance the money akan dapat pada orang lain yang anda dah namakan. Nama annuity adalah pembayaran berkala. Pembayaran berkali-kali atau pembayaran berkala. Dia tak pay lump sum. Contohnya dalam AI, dalam simpanan private retirement scheme you ada 2 million. Dia tak bagi you pada umur 60 tu 2 million. No. Dia akan bayar kat you account, let's say kalau you ada 2 million, dia akan bayar you dalam say 20,000 a month. Macam tu lah. If you have 2 million. Okay, let's go for the other insurance. So kita ada medical and health, kita ada personal accident, lepas tu kita ada kebakaran, banjir dan sebagainya untuk rumah, kenderaan dan travel lah. You also travel kan? So kena ada juga tu. Jom kita tengok satu-satu. Medical and health insurance, yang ni yang paling penting, yang patut anda ada jika anda ada carrier. Saya tak kata pada ada job, pada ada carrier. Career dengan job differentiate. You have to differentiate that. Job, if you have kerja, you nak kerja tu dapat dah duit. Career, ia satu yang you ada ruang untuk naik pangkat, untuk growth, ada perlindungan dan sebagainya lah. Itu lain. Career tu anda akan develop. Kerja tu Grab Food, Foodpanda, apa semua tu, Grab Car tu, itu job. Job tu biasa kita akan ambil untuk part time. Jika ada full time, you are in trouble. Alright, kenapa kena ada medical and health insurance? Mahal tak sir? Kalau umur you all dalam RM210, yang ternama lah, macam AIA, Prudential, Zurich dan sebagainya lah. Dia cover apa? Bila masuk hospital semua cover lah. Masuk hospital lah. Outpatient semua insurans ni tak cover. Sakit luar. Tapi biasanya kalau dia sakit luar pun dia suruh masuk ward juga sehari, then you dapat lah. All covered. Okay, kenapa kita perlukan? Sebab hospital kerajaan dah penuh. And then hospital kerajaan pun short of fund, kurang duit untuk bagi anda keperluan anda. Contohnya ubat-ubatan, ada benda yang anda kena beli sendiri, ada yang kena bayar sendiri dan sebagainya. I experienced this for my father. Jadi ada juga ubat yang kena beli sendiri, ada barang, so I need to undergo operation for my father. And then nak replace the knee, lutut besi tu kena bayar 10,000 dan sebagainya. Jika ada insurans cover that one. Sebab orang tua-tua dulu tak ada kan, so we have to pay cash lah. Jadi jangan ingat hospital kerajaan free, ada silap, ada kena bayar, ada yang tak kena bayar. So lagi satu, ianya dah penuh dengan orang. Kadang-kadang anda akan dapat katil duduk dekat hallway pun ada. Bagi yang tak pernah pergi hospital, dia tak tahulah. So this one is the most important present for yourself after you get a prospective career later on. Dah kerja, as low as whatever, kerani ke, atau kerja sebagai cikgu, ada kerja lebih baik daripada saya jadi pengarah syarikat apa-apa semua, so terus ambil medical insurance. 200 lebih je pada umur yang rendah. Jika umur 30 berapa dekat 300, umur 40 lagi lah 400. So dia makin mahal. Anda bukan akan bayar skim mahal. Jika anda ambil awal 200 sampai anda pension nantilah 200 saja. Tapi kalau anda ambil lewat, dah akan start bayar 300 sampai habis. Dia macam itulah dia punya konsep. Dia cover semua. Kemalangan pun ada juga. Tapi untuk perubatan lah, dia tak akan bayar pampasan jika kecacatan. Untuk operation, ada penyakit kritikal. Kritikal tu macam kena cancer, kena kidney failure dan macam-macam lagi lah. Semua cover. Cover sehingga
1.5 or 2 million dia punya coverage. Semua insurance tidak akan cover keadaan yang telah berlaku, pre-existing condition. Sebab tu dia panggil exclusion. Apa yang dah sakit, dah pernah wujud sebelum ni, dia tidak akan cover. Itu pengecualian lah. Sebab tu kena ambil insurans waktu sihat bukan ambil waktu sakit. Sebab tu dia belum berlaku lagi. Risiko belum berlaku lagi. Ambil insurans takaful untuk cover risiko tersebut. Jika dah berlaku, ianya tak ada harapan untuk di-cover oleh insurans. Tapi bahagian lain dia akan cover lah. Maksudnya kalau ada penyakit lain-lain yang belum berlaku, dia akan cover. Alright. Kita ada waiting period. Jika dah ambil insurans, biasanya 30 hari pertama tidak akan cover. Untuk operation 100 hingga 120 hari yang pertama. So jangan ingat you boleh tipu syarikat insurans. So ambil awal. Ada pengecualian cukai lagi kat situ. Dia panggil medical card Kalau kita ada medical insurance ni, kita dipanggil medical card. So saya ada medical card but I don't know where I put it. Tapi dalam zaman sekarang, we have a record kita ada record yang boleh diakses oleh doktor dan hospital. Kita ada perlindungan insurans mana. Biasa bagi nombor IC dia keluar. Kad dia rasa tak perlu pun, tapi nak bawa pun boleh. This one medical insurance by Prudential, boleh Google lah tengok sendiri apa yang dia cover dan sebagainya lah. Next, we have personal accident insurance. Yang ni yang cover daripada kemalangan sampai kematian. Sampai tanah pun ada. Maksudnya, you punya khairat kematian. Lepas tu apa, dah tak sempat pergi haji, kita ada badal haji dan sebagainya lah. So, this one personal accident, dia lebih murah. Tapi dia hanya untuk accident saja. Accident tu bukan naik kereta atau naik motor langgar. Bukan itu sahaja. Anda terjatuh tangga, kena panah peti, kejutan elektrik dan macam-macam lagi. That one is accident. Bukan dibuat dengan sengaja. Dipukul. Dipukul ke tiba-tiba lalu lorong gelap just nak lintas tiba-tiba kena pukul dengan orang gila ke apa. That one is accident. Coverage dia of course death lah, kematian lah biasanya. Kematian yang berkaitan dengan kemalangan. Kematian yang tidak ada kaitan dengan kemalangan, contohnya sakit, tenat dan mati sahaja. Bukan sahaja lah, means that ada reason yang lain, bukan akibat accident, so tak dapat pampasan. Permanent disablement, maksudnya jika anda ada kecacatan yang kekal, walaupun bukan total, maksudnya hilang ke layak apa, jari ni nak guna ke, atau ibu jari kaki ke, dia one dikira juga. Bukan dia bayar full pampasan, dia ada percentage lah untuk jari, kaki dan limb, lengan dan sebagainya. Medical expenses, perubatan dia cover juga. Jadi tadi you ada medical card, cover dalam hospitalization, operation dan sebagainya. Yang ni pun dia cover juga. Jadi boleh, kalau nak cukup boleh tuntut daripada akibat kemalangan. Weekly indemnity ni kadang-kadang dapat duit pula jika duduk dalam hospital lama pula kan. So tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu akan dapat. Ada tiap-tiap hari pun ada. Tapi sekarang ni dah susah lah. Ada yang kecuali kepada waris yang datang melawat, dia dapat. Pengecualian, of course, insurans tak akan cover jika berlaku peperangan, terorisme, radiasi akibat radioaktiviti. Ini ada kaitan dengan proses nuklear atau nyah nuklear ke apa, saya tak pastilah. Tidak juga cover untuk pembunuhan diri, bunuh diri, self-inflicting injury, sengaja mencederakan diri sendiri, putus dengan boyfriend, pergi kelar tangan ke apa, that one tak cover lah. AIDS tak cover, pregnancy tak cover. Kenapa? Sebab that one high risk, dan satu lagi dia bukan kemalangan. Dia pregnant bukan kemalangan. Sukan yang profesional ataupun sukan ekstrim tak cover. So tak payahlah main sukan ekstrim kalau tak ada insurans yang khas. Biasanya tak ada kalau nak beli.
You kena cari betul-betul, kadang-kadang ada tapi tak ada lah biasanya. So banyak contohnya yang buat benda suka-suka tu dia tak dapat pempasan. Dia ingat dapat, tak dapat. Dia tak baca polisi. Okey, untuk rumah kebakaran lah biasanya lah kan. Basic fire policy. Dia cover apa? Kebakaran, letupan dan kilat. Tu dia cover lah. Akibat terbakar tu, akibat 3 perkara tersebut lah. Juga di cover untuk banjir. Dia happen to myself juga. Rumah saya hari tu tiba-tiba banjir. So dia akan kira, ada calculation dia lah, akan dapat bla bla bla. So dapat pampasan walaupun rumah kita tak rosak pun. Dia akan kira untuk cuci, berapa air tu tinggi, dia kira lah benda-benda tertentu. Okay. So biasanya rumah memang ada lah kalau kita ambil under mortgage. Kalau rumah you pacak sendiri tu, pergi panggil tukang buat tu, tak ada lah. So you have to ambil contractors yang rumah tu ada insurance dan sebagainya. Biasa kalau kita ambil loan tu memang bank require you have to all this policy lah masuk dalam loan dah. This one is house owner. Yang ni berkaitan yang saya cakap tadi lah. Fire, lightning, thunderbolt, petir, api, letupan, letupan gas tu, api tu, tu masuk aircraft kalau kapal terbang jatuhkan barang, kapal terbang jatuh atau rumah pun kira juga. The impact on the road, lori trailer terlanggar you punya Porsche ke apa semua tu masuk lah. Termasuk juga hurricane, cyclone, typhoon, windstorm, ribut, taufan dan sebagainya. Cuma earthquake dan volcanic eruption memang biasanya tak cover lah. Biasanya tak cover seperti war, terrorism apa semua tak cover. Itu jika berlaku benda macam tu, sebab itulah dia punya cost terlalu besar. Kita tak boleh ada peperangan, perusuhan dan sebagainya lah. Memang tak cover. Next kita go for motor insurance. Motosikal dan kereta. Motosikal dan kereta samalah lebih kurang dia punya konsep. So kita ada, in simple term, kita ada first party and third party kan, kita panggil kan dalam kita ambil insurance. So first party yang mahal, third party yang murah. Itu je you all tahu ataupun kita biasa dengar kan. Kalau orang Kelantan, kita panggil nombor 1 dengan nombor 3. It's not number. Nombor 1 tu actually first party tu means that they cover, insurans tersebut cover untuk diri anda, kenderaan anda lah, dan kenderaan yang pihak yang satu lagi. So maksudnya first party cover yourself and the other party punya vehicles. If the third party only cover pihak ketiga sahaja. Pihak pihak ketiga iaitu orang lain yang mungkin terlibat dengan anda, mungkin anda langgar dia lah. Jadi bila anda langgar dia, kereta anda pakai insurans third party, anda tak dapat apa-apa. Orang tu saja boleh tuntut. First party cover both you and your pihak ketiga. Contohnya anda langgar pihak ketiga tersebut, anda langgar seorang pakcik punya kereta anda insurans akan cover, kereta pakcik tu pun insurans anda juga akan cover. Itu dia panggil first party. Third party, anda salah, anda langgar orang, orang tu saja boleh tuntut insurans anda. Kereta anda remuklah sampai anda keluarkan duit cash sendiri. Itu third party. Ada bezalah. Kalau first party, cover juga kecurian, kebakaran, kemalangan dan sebagainya. Kalau third party hanya cover kepada kebakaran dan kehilangan sahaja. Kemalangan tak cover untuk anda lah. Cover untuk pihak ketiga. So actually semua insurans akan cover pihak ketiga. Pihak lain yang anda langgar lah. Okay. Comprehensive cover dia ada cover macam-macam lah. Termasuk banjir, termasuk kecurian, termasuk windscreen. Windscreen apa? Cermin hadapan kalau orang Malaysia panggil cermin. Dia sebenarnya penghadang angin. Cermin hadapan tu. Kenapa kena perlindungan yang tu? Sebab dia mahal. Harga dia RM1,000 lebih. Anda bayar RM100 atau RM150, anda kalau pecah terus dia pergi tukar, dia cover. Kalau tak bayar sendirilah RM1,000 lebih tu. Alright.
Apa lagi? Banjir. Banjir akan cover jika anda ambil polisi extension. Jika anda ambil polisi banjir, baru dia cover. Kalau tidak, tak cover lah. Repair sendirilah. Alright. Of course, first party and comprehensive cover adalah lebih mahal. And third party is cheaper. Yeah. So you read this. Travel insurance pula. Travel insurance biasanya cover macam personal accident juga. Cuma dia ada additional this one lah, loss of luggage and passport and money. Okay. Personal accident tapi luar negara sajalah. Anda kat dalam negara tak cover. Macam itulah maksud dia. If you travel dalam negara, insurans yang dah ada tadi, personal accident boleh cover dah. Ataupun jika tak ada personal accident yang insurans daripada awal tadi, anda ambil insurans yang contohnya dalam setiap penerbangan dia ada offer you. So you ambil lah tambah berapa ringgit. Itu they call it travel insurance lah. Tapi dia cover only in the flight situation sajalah. Jika ada naik boat, lepas tu anda kena ambil yang boat punya dan sebagainya. Dalam negara. Tapi jika anda travel ke luar negara, anda kena ambil package lengkap yang lain. Dia cover macam personal accident. Jika accident, mati dan sebagainya, dapat cover. Masuk hospital tak cover. Biasanya lah. Lepas tu hilang barang ke, hilang pasport dan duit, masih lagi cover lah. Tapi kena ada laporan polis dan bukti-bukti berkaitan. Okay. Ada tak yang boleh masuk hospital cover? Biasanya itu anda kena ambil medical insurance untuk travel. Maksudnya jika saya ambil contohnya AIA, saya check AIA cover tak dekat Thailand. Itu cover. Tu saya report dekat AIA, saya nak pergi Thailand. So dia kata okay cover. So pergilah. So itu boleh masuk hospital kat Thailand lah. Dia punya private lah. Boleh gunakan you punya AIA tadi lah. Medical insurance. So travel insurance hanya untuk macam accident dah hilang barang je. Kadang-kadang it required by the country lah. Hospitalization medical expenses kadang-kadang cover, kadang-kadang tak cover. Macam saya cakap lah, biasanya tidak cover. Hijack, ni tak tentu juga cover ke tidak. Maksudnya naik kapal terbang tiba-tiba kena hijack dengan teroris. Tak tahulah kan, ada ke tidak cover, biasanya tidak ada lah. Kalau dia kata ada dalam polisi, ada. Exclusion lebih kurang sama kan, pengecualian jadi tak akan bayar pampasan jika peperangan, bunuh diri, AIDS, provoke murder, assault, bergaduh lah. Childbirth, miscarriage, bawa sukan ekstrim dan beg yang delay, masuk lambat, tak boleh. And then we go for takaful. Kenapa takaful adalah syariah compliance, sah dari sisi undang-undang. Dia ikut according to Islamic law. Islamic law ni kalau kita tengok dia derive daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan Qiyas kan. So 4 tu dalam Islamic law. Jadi you cannot say takaful pun sama macam insurance. No. Insurance tak ada that guideline. Kita ni semua Islamic, kita ada guideline. Allah dah turun dah. So Majlis Agama Islam, Persatuan Ulama dan dia panggil muzakarah apa semua, dia habis syarat dan dia keluarkan fatwa apa semua, takaful adalah halal and then sah di sisi syariah. Okay. Dia punya konsep apa? Lebih kurang insurans tadi, tapi syarikat insurans tak boleh buat untung. Dia hanya boleh ambil kos operasi saja yang dah dibahagi peratusan dia. So, ahli-ahli yang mendapat membayar caruman, panggil premium juga jadi mereka sebenarnya sedekah, contribute, tabaruk. Contohnya you bayar RM200 dengan AIA, takaful. So maksudnya you bagi tabaruk tu. So syarikat insurans hanya ambil mungkin RM20 seorang sebulan. RM200 dia akan masuk tabungan. Tabungan itulah yang akan dibayar pampasan. Common pool tabungan. So konsep tu memang dia jelas dan terang. Dia tidak ada penipuan, dia tidak ada riba, dia tak ada gharar dan dia tak ada maisi, tak ada konsep judi. Sebab dia konsep kooperatif, berkongsi risiko. Okey, prinsipal dia setiap ahli mesti bayar premium, subscription lah. Ada subscribe.
Dan kerugian akan dibayar pampasan seperti dijanjikan dalam kalangan ahli juga. Okey, untuk risiko-risiko tertentu sahaja, bukan sebarangan. Okey, boleh baca Takaful Act Akta 1984, dia dah ada lama sebelum anda lahir lagi. The scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance. Walaupun bukan Islam boleh ambil, dia akan jadi brotherhood jugalah, maksudnya sama-sama bayar. Jika dia nak perlindungan, dia join sekali dan dia boleh inilah. Biasanya bukan Islam minat pada takaful, yang Islam je yang condemn kalau ada pun lah. So don't become that one. Ambil takaful sebab dia sah di sisi undang-undang, dapat pengecualian cukai juga, dan konsep yang jelas terang di bawah akta-akta yang tertentu, dan sah dia boleh bawa ke mahkamah jika ada some kata misunderstood ataupun problems. Okay, benefit sama je macam insurance saja. You are peace of mind, fear and worry kan, to reduce. Lepas tu boleh cover ada uncertainty, boleh cover the cost, itu entitled to share profit or surplus, dapat lagi. Yang itu extra. Kalau insurance tak akan bayar anda profit. Takaful kalau ada duit lebihan lepas kos yang ditolak, dia akan kongsi pulang balik. Saya selalu dapat kalau saya pakai Etika insurance untuk kenderaan saya. So saya ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 kenderaan. Jadi kereta dan motosikal saya ada 5. So saya semua ambil Etika. Etika dia kadang-kadang bagi cek, boleh pulangkan RM20, RM30, RM50 sebab untung. Dia boleh share pula. Kalau untuk insurans biasa yang murah tu you ambil tu dah tak halal, lepas tu dia tak ada kongsi untung. Dia untung seorang-seorang dia. Dia haram lah. This one is the different. You distinguish between takaful and conventional insurance. Of course, number one, halal dan halal. Apa beza dia? Halal tu, of course, dia based on syariah, based on the Islamic law. From derive for the four kita punya yang paling penting, Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan Qiyas. Konvensional dia ikut based on whatever dia nak ikut lah. Ada interest, ada riba, ada perjudian, gambling, maizir, ataupun ada lagi satu ghara, ketidakpastian. Dalam Islam tak ada benda itulah, ataupun dalam takaful tak ada. Dalam takaful dia panggil risk sharing concept, berkongsi risiko, dan seorang yang bernasib malang akan dapat bantuan. Tapi conventional insurance yang tidak sah di sisi syariah, dia transfer risiko kepada syarikat insurans. Jadi syarikat insurans bayar apa pasal menanggung. Jadi ada konsep di situ dipanggil ghara ataupun maisir. Dia ada konsep berjudi, gambling. Siapa yang nasib malang kemudian. Okay, this one is tengok resolution scholars, iaitu ulama, alim jatuh fatwa kebangsaan mengatakan apa halal dan haram on the particular product. So kalau kita bukan mufti, kita bukan ustaz, tak payahlah kan buat sendiri macam-macam penyataan. So kalau dalam Islam, tak salah saya, ada macam dosa khas ataupun neraka khas yang dinyatakan kalau siapa yang mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya kan, menghalalkan sesuatu yang haram. Jadi kita ikutlah fatwa. Jadi kalau ada apa-apa, bukan kita yang disoalkan di kemudian hari dengan lepas kita mati nanti. So kerana 3 perkara inilah konvensional, tidak halal ataupun haram lah. Whatever you call it, tetap haram lah. So ada macam-macam produk ada dalam internet yang boleh Google, boleh check. Okay, kalau nak beli, usually dapatkan information yang penting dahulu. Kalau saya cari daripada maklumat daripada orang yang pernah ada. Mungkin your parents, your brother, sister, your friends kan, dapat information daripada situ dahulu. But not necessarily buy similar product like them. Tapi just get the information.
Then kalau you ada buat comparison, Google around, then baru you cari agent lah to discuss. Dan tengok if better, if good, just boleh lah kan, shop around tengok harga, kadar apa perlindungan dia, bukan tengok harga paling murah, tengok perlindungan dia juga. Jadi sesuai dengan anda atau tidak dan sebagainya lah. Sesuai tu macam mana, jika anda berkeluarga, ada untuk keluarga, jika tak ada keluarga, personal untuk diri sendiri, ada je. So benda-benda macam tu kena tengok.